buat lubang sahabat. Okey, dah dalam. Kita potong sahabat. Kita tarik. Kemudian kita tarik. Okey, ni dah. Masukkan ni ke dalam apa? Kita dah api ni nah. Okey. Kemudian kita tekan sahabat. Okey, kita api. Dia ada potong sahabat. Nanti kita potong angin tiup kita sahabat. Tekan sahabat. Okey, boleh. Kemudian kita campur dan tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mula-mula kita cangkul. Buat lubang ni sahabat. Okey, agak dalam. Lepas tu kita potong ni sahabat. Kita tarik. Kemudian kita tarik. Bismillah. Okey, mudah saja sahabat. Okey. Lepas tu kita tanam sahabat. Okey sahabat, kita tanam sekarang . Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bila kita dah masukkan dalam benih ni, kita masukkan tanah pula di celah-celah tepi benih ni . Keliling. Kemudian kita tekan sahabat . Macam ni, kita guna kaki. Dia ada struktur tanah tu kuat sahabat. Nanti bila apa-apa berlaku seperti angin tiup, tidak akan tumbang sahabat. Tekan kuat-kuat. Okey, keliling. Kemudian kita ambil cangkul dan kita timbun. Timbun kita tekan sekali lagi. Okey. Siap sahabat. Okey, penanaman anak benih kita dah siap sahabat. Satu ni cara-cara untuk mudah untuk tanam sawit . Tengok. Okey, seterusnya kita pergi ke lubang-lubang yang lain. Okey, kita bijak pula. Okey, simple je sahabat . Mudah saja. Tengok. Okey. Dah siap. Tengok cantik ke tak cantik sahabat. Okey, kita pergi ke lubang yang lain.
Okay, settle. Siap. Bismillah. Settle. Okay, Alhamdulillah. Bahagian sini blok ni dah siap tanam ya sahabat. Lebih kurang 180 pokok. Okay, 3 ekar lebih, 3 ekar. Okay, nanti kita pergi ke site lain sahabat. Ada lebih pokok lagi. Kita pergi ke site lain pula. Okey, ni sahabat satu lagi site yang telah siap tanam 280 pokok sahabat ni. Okey. Kita pusing-pusing jap on. Okay, tu nampak saiz pokok sama 15 bulan. Okay, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.